Good morning YouTube. Selamat datang ke channel Besi Keluli. Hari ini kita bersiaran dari Desaru Coast, Johor Bahru untuk menghadiri Desaru International Bike Week. So disebabkan Besi Keluli dah penat semalam, so hari ni dia nak take over. Ya, so, dia fly enjoy. semalam nak tolong aku pick up dia dekat airport semalam. Sejam pun nak pick up dia. Lepas tu sejam balik di sini. Jalan gelap. 10 malam dia sampai. Baru beli tiket. Dia terus fly nak backup aku pasal aku dah penat. Dia dah penat guys, cuaca so, kita hari bagi ni. kat Boba. Ya, cuaca hari ini sangat panas, tapi ramalan cuaca mengatakan yang mungkin petang akan ada storm, hujan. Kita tengoklah macam mana. So, kita orang baru lepas breakfast dan lepas tu tadi ada sesi jumpa peminat BK sekejap. Kita ingat nak ambil gambar dekat tempat gitar yang tinggi tu. Tapi pasal ramai sangat orang, pasal orang nak check out, jadi kita decided untuk masuk ke bilik semula. Ada benda yang kita orang nak ambil untuk pergi ke Desaru International Bike Week. Okay guys, di sini aku nak ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada organizer Desaru International Bike Week dan Hard Rock Desaru dan juga Tuna Maya Resort Desaru kerana sponsor trip aku pada hari ini. Dia sponsor hotel, sponsor makan, sponsor minyak, sponsor baju, macam-macam. All in guys. Bukan setakat sponsor, dia bagi aku lagi RM2,000 untuk aku bagi kat korang, share kat korang. RM2,000 ni aku dah ada additional untuk bagi kat korang, bukan duit aku. Ya. Tapi semalam Besi Keluli ada pergi hari pertama Desaru International Bike Week untuk mengedarkan giveaway tu. Soalan sangat simple guys. Johor Darul Takzim. Kamu orang Johor, Takzim tu apa? So Kak Boba seperti biasa function lah kan. Kak Boba pun search apa maksud Takzim tu. Maksudnya penghormatan ya. Itulah dia Johor Darul Takzim. Kita dah tahu knowledge baru guys. Ya, terima kasih kepada ada yang peminat-peminat BK subscriber yang bagi tahu kami melalui TikTok. Diorang cakap penghormatan, hormat. Jadi kami pun buat research dan ya betul, Johor Darul Takzim. So hari ni Kak Boba dengan BK akan berada di Desaru International Bike Week untuk giveawaykan lagi RM2,000 guys. Tapi soalan kali ni because biasalah perempuan dah ada kan. Soalan hari ni susah sikit lah. Dia berdasarkan Desaru, berdasarkan Johor Bahru dan general knowledge. Jadi supaya korang akan rasa lagi krik-krik moment tu tinggi lah. Ya, itulah semalam masa BK ada tak nak jawab soalan. Kak Boba dia akan tanya soalan susah. Apa jenis beg Gucci? Intellectual. Season apa? Tak adalah macam tu. Okay, so apa kata-kata terakhir? Okay guys, jumpa aku kejap lagi di Desaru International Bike Week. Thank you so much guys for watching. Let's go! Let's go guys! Okay guys, kita dah nak ke Desaru International Bike Week daripada tempat penginapan kami. Panas peluh. So, kita nak ke tapak kemah DIBW. So, let's go. Memang panas. Kat sini banyak polis. Jadi, kena sentiasa pakai topik ledah. Pasal tadi I dah kena. Kita ingat, kita kat California. Tak, ini di Malaysia. Dia ingat dia pegang dia helmet. Ini di Malaysia. Kena ikut undang-undang. Aduh. Bengang je fikir. Kita Marshall ni. Marshall Maksud Bakri weh. Kena tangkap bini dia. Ini dah pakai helmet, aku tak perasan. Sorry. Okay. Okay. See, kat sini lah I cakap banyak polis. Bukan kat luar je, kat dalam pun banyak polis guys. Okay, ni main entrance dia. Sebenarnya guys, sini pun disediakan juga perkhidmatan shuttle bus daripada Bandar Penawar ke tempat ni, Desaru International Bike Week. So dia ada bus stop semua. Free shuttle bus guys. And ada tempat parking lah semua. Okay, kita dah sampai dekat bank, dekat van tu yang, dekat van tu belah kanan. Sekejap. Ini ke situ? Okay. Ni kita kena tolong. Kenapa Kak Boba selalu pergi gym? Pasal ni lah. Kerja kat Boba. Lepas tu dia pergi gym. Alright guys. Sebelah tangan 500 kilo. Panas is real. So hari ni Aku ada RM2,300 untuk bagi kat korang. Seramai 46 orang akan terima. So jumpa kejap lagi. Alright. Okay guys, ni dia riders daripada Singapore. Yeah. Safe ride guys. Safe ride. Thank you for coming.
Itu dia riders daripada Singapura. Diorang nak balik Singapura. Thank you so much. Thank you so much guys. Safe ride guys. Safe ride. Thank you. Untuk subscriber daripada Singapura guys. Okay guys, jom kita jumpa orang kuat. Jumpa orang kuat Desaru International Bike Week. Hai. Woo! Hai. Kakak Saga. Abang Wira. Kakak Saga. Wira. Ya, betul. Hai. Panas kat sana. Jumpa dia. How are you? Hey. Buat live kat sana. Ini gaji Abang Wira. Kalau you all nak tahu, Abang Wira sekarang gaji dia 1 jam lah banyak ni. 1 jam Jadi kalau nak panggil Abang Wira, make sure duit banyak. Adalah. Ini gaji korang yang datang sini. Aku tak ambil RM1 pun. Happy shopping. Happy shopping. Happy giving. Happy shopping lah. Ai ambil duit tu. Yo. Yeah, good. Tukar motor. Cakap tingkan dah. Nanti kau bawa motor. Gambar lain. Lain macam. Bang, Ambil gambar sikit je. boleh. Kau nak hantar kat apa-apa? Bawa saya. Abang dah tengah dua. Abang yang bersih tadi. Tu dia kan? Ya. Sini tadi. Abang biasa ride dengan Fawaz ke? Guys, ini subscriber daripada Penang guys. Hai. Thank you so much for your support. The best. Ni Tri-Glide ni guys. Rare. Ini dia ada owners group dia. Tri-Glide owners group Ya. Okay. Rare. Thank you so much for your support. Pantai Desaru guys, cantik gila biru laut. Okay guys, hari ni kita nak cari orang siapa nak menang RM50 because ni sekarang cuaca panas, semua orang memang tak ada kat luar. Jadi maybe apa Kak Boba boleh buat, Kak Boba nak cari orang lah. Rare. Tapi aku nak bagi. Abang, nak menang RM50 tak? Boleh. Okay, tapi kita ada soalan. Ni RM50 kan? What is Bandar Diraja Johor? Bandar Diraja Johor. Di mana? Yes, di mana? Muar, I think it is. Kenapa? That's what I know lah. Study textbook. Bagus. Alright. Okay, let's give him. Okay. Okay, tapi sebelum tu jangan lupa tag Desaru Bike Week dalam Instagram you. Thank you guys. Dapat RM50 ni Ada lagi ni. Okay, let's see. Mungkin abang ni kot. Abang, nak dapat RM50 tak? Tapi saya nak tanya soalan dulu. Siapa nama Sultan Johor sekarang? Sultan Johor. Sultan Ibrahim. Pandailah abang ni. Okay, nah RM50. Okey lah. Ni lah gaji guys. Alright guys, next siapa? Abang, nak menang RM50. Kita ada RM50 mau kasih, boleh? Mana boleh jawab soalan? Boleh. Thank you. Bagi soalan Darul. Pula Darisan pula. Okey, Tengku Mahkota Johor lebih dikenali sebagai DMJ. Betul. Alright, thank you bang. RM10. Nak. Dia panggil nama tim bola sepak Johor. JDT. Yeah, okey. Alright. Kita bangsa kita. Betul. Bandar Diraja Johor adalah Yeah. Right, thank you guys. Nak bagi orang RM50. Okey, apa pulau yang paling famous di Johor? Yaman. BMW Transcontinental. guys. BMW. Kalau bagi aku special promo ke, aku akan promote motor ni guys. Aku suka gila Transcontinental BMW. Nampak panas kat sini. Kita balik hotel, edit some video. Dalam pukul 4, pukul 5 macam tu kita datang balik untuk bagi lagi giveaway guys. Ada lagi RM2,000 up for grabs. Right. Petang kang kita bagi Baju-baju ni semua. baju-baju, kipas besi keluli dan juga duit tunai. Yes. Let's go. Okey, ini orang ini akan ada lagi. Kita berada di negeri mana sekarang? Johor. Negeri Johor. Okey bang. Ada lagi 32 klik. Nama apa bang? Nama apa kan? Amin. Number phone. Nama betul. Okay, terima kasih. Ni bang, ni abang Johor. Abang Johor dia Johor. Dah bang, register dulu bang. Okay, nama mana? Nama? AMIR. Nombor phone? Nama kan tinggi. 9 7 Okay, nama-nama?
Nama apa bang? Okey bang. Apa nama? Azhar. Anil. Nombor 5835. Okey. Abang dah subscribe tu betul ni Pada bulan berapa ni? Ni. Belum subscribe bang. Okey. Ni kejap abang ni ya. Tapi balik nah. Nama apa bang? Kita slowkan sikit. Azhar. Okey, 4. Johor kita bagi soalan kita. 1. Okey. Okey, bukan orang Johor kita bagi soalan senang. Johor Darul. Johor Darul Azim. Okey kak. Nama kak apa kak? Okey kak. Orang Johor kita bagi soalan Betul. susah sikit. Apa you punya Okey, phone Johor number? Darul Azim. Tak Azim apa maksud dia? 666 Ramai orang nak tahu ni. 52. Orang bukan Johor dah tahu Kak, maksud dia terima apa. kasih. Stress lah kak. Hormat. Yeay. Okey, nama kak apa kak? Betul. Okey kak. Jangan lupa subscribe, suruh suami subscribe. Terima kasih. Okey, nama apa kak? Johor. Orang kenal. Azwar. Nombor phone? Okey. Selain daripada Johor baru, bandar. 45 Pada kecil-kecil. 786. Okey, Nana adik. Barang. Yeay. Okey, nama-nama. Ya. Ya, okey nama. Nama bang, nama. Nama Mudi. Okey, nombor phone? 010 7444 885. Okey, terima Okey, kasih. guys. Kita ada lagi beberapa lagi duit nak bagi ni guys. Lagi beberapa duit nak bagi. Orang kenal bang. Senang. Bang, dah bang, ready bang. Kita bang. Nama apa bang? P ya? Ready. Orang mana? Nombor phone? Orang Johor. Johor. Tu nama baju kena special sikit bang. Nombor apa ni? Kereta kita bagi soalan Yamaha. Okey. Yamaha X-Max. Sekarang dia versi ke berapa? Ni soalan untuk Yamaha. Habis baju. Okey bang, makan senang sangat. Okey. Laksa Johor bang. Apa dia punya ingredient yang penting sekali? Apa benda paling penting dalam laksa Johor? Tak bang, semua laksa pakai ikan bang. Yeah. Betul. Okey bang. Nama apa bang? Orang Sarawak. Oh, Okey, apa nombor phone? Soalan 1978. Okey. Okey, Hari ni 56. jalan-jalan ni. Okey, pada bulan berapa dia Okey bang. sambut week Jangan lupa 2025 berlangsung? Apa dia? Sekarang bulan berapa? Bulan 9 betul. Yeah. Okey, nombor phone? Okey, selain laksa Okey Johor. kak, jangan lupa subscribe. Apa masakan yang famous di Johor? Okey, apa nama kak? Okey, nombor phone 088 Oh, Terengganu. 284 Kita bagi soalan Terengganu lah. 6517. Okey kak, jangan lupa untuk subscribe. Siap tunggu aku kan. Okey, apa pulau paling famous kat Terengganu? Pulau Reda. Dah kak, register kak. Ya Allah. Okey, nama kak. Duduk sini. Zurina. Lah abang, kita soalan yang paling semua nak tahu lah. Kalau abang boleh jawab power. Okey, Johor Darul Takzim. Takzim apa maksud dia? 618. Okey, terima kasih. Ni kak. Takzim tu apa bang? Start daripada H bang. Okey, bang. Nama apa bang? Razak. Ya Allah. Razak. Okey, nombor phone? Orang. 7 33 keping dah habis. 3. Alright. Belum. Ada lagi ya? Kita take a break. Nak ni nak jawab soalan. Okey, tunggu. Soalan. Ha. 688. Okey, jap bang. Kita bagi, jangan lupa untuk subscribe. Okey, apa yang membezakan asam pedas Johor dengan asam pedas Melaka? Ya. Kita kena Apa bahan tu? Apa yang beza? Yang beza tu. Betul. Kak, register dulu kak. Awak Johor. Apa kau nak tahu pasal Johor? Nama apa? Okey, nombor phone. 012 705 5 nak apa? Okey. Siapa pelakon di orang Johor? Pelakon orang Johor yang famous. Okey, bagi satu pun orang pelakon Johor yang paling famous sekali. Jeff. Okey, Jeff. Okey. Nama apa kak? Jap, saya ni banyak sangat ni. Yang you kena show sikit. Okey. Kita Oh, Johor. Boleh. Dia nak nombor handphone je. Nombor phone? Ada orang mana? Dia soalan susah sikit. Okey. Ya? Okey, kasih kak. Kita ada soalan para suara. Dah jawab apa ni? Dia kata satu mesti tahu para suara. Ada tahu berapa para suara datang ke Malaysia? Malaysia pula. Boleh je. Apa tak tahu? Nama adik apa? Alif. Okey, nama Alif. Nombor phone adik apa adik? Tak apa bagi Okey, apa nombor mak. soalan kau nak? 011. Oh, 11 eh? 11. Ha? 8183. Apa makanan Okey, thank you. di Johor ni? Sakti Oh. Orang. Kakak. Nama? Luar ni. Oh, luar. Nama ni. Nombor phone. Okey, abang apa nama? Ramai tu. Susah. Okey, bagilah 3 pemain JDT. 3 pemain JDT. Satu lah. Saya Ahmad boleh. Nama bang, register. Boleh. Nama? Sila. Nama. Okey, abang ajar. Apa nama puan? Apa? Macam ni. Orang Johor. Nombor phone? Orang Kelang. Kita bagi soalan Kelang lah. Ada sangat pernikahan. Okey. Dah habis dah. Terima kasih, bang. Dah habis 3-4. Siapakah dia yang melakukan pernikahan di Kelang? Pernikahan dia saja. Sekarang? Ya, baru-baru ni. Baru lagi. Macam yang... Pakai buluh famous tu. Paling famous tu. Kalau orang kena tangkap di situ. Betul. Okey. Register dulu nama? Boleh bang, ketiga dia. Syaf. Tak ada nama apa-apa dia. SYAM. Orang Johor. Okey, soalan Johor bang. Syamim. Nombor phone? 11. Kolam Gajah. Satu lagi. Kolam Gajah kan gunung
Oh. Ya Allah. Aku belajar. 230. Wow. Okey, jangan lupa subscribe. Balik ni. Okey, kalau nak naik Gunung Ledang, naik ke mana? Ke Taman Negara? Taman Negara? Boleh tak? Boleh. Bang, register bang. Yang kedua saja. Kak. Nama? Ada orang mana? Orang Johor. HA. Okey. Oh, sorry. Jai HA. Orang Johor. MA. Kita lagi soalan tadi lah. Macam aku nak juga ada orang Johor boleh jawab soalan. Johor. Nombor phone? Johor dah ada. Apa masuk ke? Semua orang nak tahu. 3, 4. Okey, terima kasih bang. Betul, hormat. Kita tadi mana? Kak. Last kali. Oh, Kak. Last. Register dulu. Nama Kak apa? Azrina. Abang akak daripada mana? Azrina. Apa nombor phone? Dia kalau Johor memang aku nak tengok susah. 753 00 Okey, last lah. Okey, terima kasih. Selain daripada Gunung Ledang, ada gunung apa di Johor? Gunung Pulai? Ada? Boleh lah. Ada lagi 3. Ada lagi 3 lah. Ada lagi 3 lah. Tanya soalan Johor, kita naik Kedah. Okay. Namakan 2 border kalau nak cross ke Thailand di Kedah. Durian Pulong dengan Bukit Kayuta. Ya. Okey, bang. Nama bang. Bang. Bang, tak dapat duit lah. Kena register. Nama apa bang? Dah baca kedua lah. Bagi 3 nama nasi kandar paling best. Abang ni YouTuber. Hey, ini dia. Russell guys. Woohoo. Baru sampai daripada KL. Awak pun dari KL. Tapi hari Khamis dah sampai. Ini semua kena hujan ni. Basah ni. Bro, how are you man? Bro. Yang, sebelum aku lupa. Aidil hitam. Pasal kau selalu pakai putih, kini selalu pakai hitam. Alright, no problem. Enjoy the set. Macam mana? Oh my god, okay. Start rap pukul berapa? Start pukul 9 pagi. Okay. Tapi banyak dugaan hari ni. Yeah, what happened? Hi guys, good morning. Selamat kembali ke channel Bersikloli. Okay, we are checking out guys. Aku dah tak ada suara pasal semalam aku tarik lagi power daripada ME6. Macam lah ME6. Macam ME6 dengar you lah. Alright guys, kita pun nak gerak. Time telah menunjukkan pukul berapa? 10 lebih kan. Macam inilah dia guys. Okay guys, Bye-bye. Kepada- Bye. kepada penganjur Desaru International Bike Week, kita nak ucapkan tahniah kerana event yang very successful. Aku tak boleh cakap banyak, suara tak ada, sakit tekak, rasa macam tak sihat. Just rasa thank you so much guys. Bagi aku Desaru International Bike Week tahun ni very successful. Tak ada perkara-perkara yang tak diingini. Everybody being so friendly and sporting. Yeah. And terima kasih juga kepada PDRF, Polis Diraja Malaysia, rela yang menjaga keharmonian tempat event. And diorang semua very friendly. Polis banyak untuk menjaga keamanan majlis Yep. sepanjang Desaru dia punya bike week. Alright guys, kita nak ride dulu balik KL
Lepas ni kita tak ambil video lah, pasal banyak video yang aku dah record dekat event. So you guys enjoy. Let's go. Jumpa lagi di Desaru Bike Week. Maybe lagi 2 tahun. Bye. Okay guys, kita motor ada masalah. Tadi sepanjang perjalanan alhamdulillah okey. Masuk je highway SPE kat Sungai Besi tu. Dah nampak kat SCC the first toll. Lepas toll je, gear aku start kat gear 1 je. End dengan gear 1 je. So kita orang main gear 1 je. So tadi tiba-tiba aku try juga, dia tak boleh masuk gear 1 pun. Dia dekat end je. So kena berhenti tepi jalan. So aku kena pakai tangan kanan aku pakai untuk nak tukar ke gear 2. Pasal dia punya connection tu dapat macam dah loose. So korang ikut kita orang lah, pakai gear 2. So sekarang nak masuk highway Ackley. Let's go. Scary lah juga. Tadi kena berhenti tepi jalan. Dekat tepi jalan dekat Ackley corner tu, bahaya. Kena berhenti. I kena turun pada motor. So nasib baik sekarang dah boleh masuk gear 2. Tadi berhenti tepi jalan buat manually. Kita slow. Nasib baik tak hujan. Bayangkan tadi problem waktu kita hujan lebat tadi. Tadi perjalanan balik lebat selebat-lebatnya daripada Desaru ke Melaka sampai ke Seremban tu. Dah Seremban baru renyai-renyai. Masa tu gear semua okey lagi. Bila sampai KL, nasib baiklah bila dah sampai KL kan. Dekat masuk SPE tu, ke atas SPE lepas tol tu dah buat problem pula. Gear tak boleh masuk. So kita orang slow-slow je ni. Kita orang basah lencun guys. Gang spender basah. Show view depan Guys, motor start kat gear 2. Nasib baik boleh masuk gear 2 pakai tangan kanan. The problem dia, bila dia dekat gear 1 atau gear 2 nak naik tu, dah lah motor berat, barang pula banyak. Dan ada pidin pula tu. Tak ada. Dia nak naik pidin. Tengok guys, nak naik pidin. Ini adalah slow. Almost home. Come on. Aku tak boleh tekan gear. Aku tak boleh mati enjin. So kena gear 2 je ni. Oh, nak U-turn pakai gear 2. Nasib baik nak sampai rumah dah. Almost dah. Okay. Pastikan nanti kita ambil lagi footage. Alright guys, saya sampai rumah. Wait, aku start kat gear 2. Tak boleh naik. 10 km guys. 5 km tadi gear 1. Lepas tu dia jam dekat end. And then aku berhenti tepi. Aku pakai tangan masuk ke gear 2 terus. Memang kena ada skill lah kalau macam ni, kalau motor Harley ni. Siapa pula park kat situ? Kejap, I nak turun Ada orang park dekat Besi Keluli tempat. Ada kereta. Selalunya Besi Keluli dia akan park dekat sini. M09 ni. Tapi Mamat ni dia pergi park pula motor dekat sini. Boleh alih ke? Kalau dia tak lock steering. Lock kot. Lock. Alah lah. Okay, ni motor baru I. Chinchilla. Taklah, ni jirannya motor ni. Akhirnya guys. Desaru Bike Week. So 10 km hampir nak sampai rumah. Motor jam. Suara pula tak ada. Suara dah tak ada. Sakit tekak pula. Kena hujan. Pasal menjerit lebih daripada message. Tapi tadi kan, I tadi macam rasa seram sejuk tau. Pasal hujan, lepas tu panas, lepas tu hujan lebat gila, lepas tu sejuk. I macam rasa macam demam. Saya tekak ni. Okay, Desaru Bike Week best gila guys. Bagi aku, inilah Bike Week dekat Malaysia yang paling best untuk tahun ni. Seriously. And tahniah aku ucapkan kepada organizer Desaru International Bike Week. And then terima kasih Desaru organizer kerana sponsor perjalanan kami, stay kami, makan, minum, semua fully sponsored. Baju, merchandise and hotel. Aku juga terima kasih kepada Hard Rock Hotel kerana sponsor 2 malam dan Tuna Maya 1 malam. And juga organizer yang share on the sponsorship. Thank you so much. Let's go!